Tunggu harga emas rendah baru nak mula menabung emas? Ramai di antara kita yang menunggu harga emas terbaik baru nak mulakan tabungan emas. Akan tetapi, masa berlalu begitu saja tanpa 1 gram pun kita miliki. Dan duit yang kita bajet nak mulakan tabungan emas itu habis hilang begitu saja akibat emosi boros berbelanja. Penabung emas yang berilmu dan berjaya tidak sibuk menega harga pasaran emas semasa. Tetapi kita hanya fokus kepada menabung emas secara konsisten, mengumpul gram emas sedikit demi sedikit setiap bulan apabila kita dapat gaji. Mulakan tabungan emas sekarang kerana konsisten menabung emas lebih berkesan untuk menjadi penyimpan emas yang berjaya berbanding kita cuba meneka-neka harga emas pasaran dan juga sentiasa menunggu harga emas yang paling rendah baru nak mula menabung. Konsepnya sangat mudah. Kita menabung dulu kemudian kita tunggu dan bukannya kita terus menunggu-nunggu harga emas yang paling murah. Hubungi Hafizul sekarang untuk mulakan tabungan emas dengan ilmu Hafizul bimbing sebaiknya.